Halo, hai, Assalamualaikum, Sawadika. Jumpa lagi dengan Nana di Nana Subhapon Channel. Lo ni Nana duduk di Nakhon Ratchasima, jauh dari Bakok Daleh 2J untuk mari di Nakhon Ratchasima duduk di piknik camp di Khao Yai Thiang. Sini ialah hotel yang halal. Hotel orang Melayu kita juga. Tapi hak yang terbaik lagi view ya. View comel semua. Kalau kita masuk mari ke. Dia ada kafe. Masih sini ada kafe. Ada kafe sini. Dia ada apa nama? Ada makanan pagi siap. Nanti kita nak kita tengok. Kalau kita masuk mari dia ada welcome drink untuk orang baru mari. Semua mari kita tengok view ni, tengok comelnya view sini. Tengok. Kita boleh tengok suasana negeri di Nakhon Ratchasima. Sini ialah orang panggil Khao Yai Thiang. Khao Yai Thiang ni. Tempat ni tempat Melayu. Tempat orang Islam kita. Bolehlah kita kalau nak mari relax bercuti. Comel sini memang view. Ni ialah suasana bilik. Oh, molek. Suasana pun. Udara sini sejuk 20 darjah semua. Oh. Okey, semua nanti Nana nak bawa mari tengok bilik pula lagu mana bilik dia. Jom turun. Semua tengok view di atasmu. Wow, nampak habis seluruh dunia. Wow. Okey, Nana ambil bilik VIP semua mana Nana tunjuk. Wow. Masuk. Ni zone ni kita boleh tengok view lek luar dah. Tengok comel view dia dah. Ya, ngaku si untuk tengok view lagi ni semua ni. Wow. Mari tengok dalam pula. Okey, ni bilik suasana kita. Sini ada tempat tengok TV lah, comel TV dia. Boleh tengok TV ke ni? TV ke ni kini ni? Ni tempat zon duduk relax. Ada katil. Tengok. Wah, denyuk. Oh, lembutnya. Memang VIP lah kalau gitu. Mari kita nak tengok yang lain. Pada lain dia ada go ni sembung. Tadang. Tak kena tidur lah malam ni. Comel je kucing je. Tengok boleh dengar tengok view. Aku tak tahu mana lah. Kena main gendedalan ni. Dah kuasa. Wow, nampak view go. Tu dia. Ni maison ni pula ialah bilik air dia. Tandah. Gepol luah tandah boleh tidur sore pula ni. Tandah. Wow, tengok tandah dia luah. Cuci. Okay, the best. Okey, semua bilik yang kedua pelik sikit. Ya, awak tak suka sebab jacuzzi ni duduk sebelah luar untuk tengok view semata-mata semua. Wow, comel juga. Lepas tu kita nak jalan lagi tengok zon dalam dia. Jom. Oh, zon ni ada apa nama? Lemari siap. Tepi ni ialah bilik air. Oh, bilik air pun luas sangat. Luas sangat. Bilik air dia, lepas tu lagi luas lagi. So, tempat tidur dia pun lagi luas semua. Luasnya. Ni lagi luas sebab zon-zon tidur dia dengan ni ya asingkan. Sebab dia letak macam kucing di bawah. Comel. Okey, tengah malam kita ada makan ni cabu. Wow, ni. Okey, sedapnya tengok daging yo ni memang premium semua. Tengok
Sejuk-sejuk banyak kat sejuk-sejuk gini bolehlah kita cicah bela-bela, tengok view bela-bela. Dan ada menu yang terbaik, tengok ni ada ni. Oh, pakai pau pun ada. Sos sudah ni comel. Oh, sedapnya semo. Ha tu tom yum, steak. Lepas tu ada inoki pun ada semo. Hari ni kita makan sampai pecah perut bela-bela tengok view. Duk depan bilik tidur tengok. Wow. Jadi. Okey semua ni nak bawa pergi tengok bilik biasa pula deh. Ni ialah bilik Zoom, bilik biasa. Dia nampak view juga semua, nanti nak bawa pergi tengok deh. Ten. Wah, comel. Tengok minimo juga semua weh. Ni ialah zon bilik kecil. Bilik kecil ni harga pun pajak lah sikit deh. Oh, ni buka pintu mari ialah boleh tengok view juga. Dia ada kan ni. Pak duduk untuk tengok view lu, comel. Wow, Titanic kita. Wow. Wah, Titanic so. Comel semua. Oh, ni zon bilik air. Zon bilik air dia pun comel, bersih, molek re. Nampak view luar juga semua. Okay, kita duduk sini hari last day dah. Kita nak check out to bed dah deh. Alhamdulillah. Sini dah tempat dia dekat dengan masjid. Kalau tak ada pusing kata nak payah makan sebab sini ramai orang Islam. Lepas tu layanan dia the best, yang terbaik sebab kita sampai di depan tempat parking tu, dia akan hunggar pergi ambil barang kita untuk masuk check in. Bilik selesa, makanan sedap, udara sejuk. Memang kena mari recommend sekali lagi. Di Picnic Camp Khao Yai Thiang, Nakhon Ratchasima.